Korang mesti pening kan nak beli QJ Moto AS200 yang baru ni ataupun Aveta Nova 200 ni? Jom kita tengok. Dari segi enjin, AS200 ni menggunakan 175cc dan mampu menghasilkan 17 horsepower. Tapi, Aveta Nova 200 ni menggunakan 183cc mampu menghasilkan 18 horsepower. So, motor ni digunakan lagi senang pick up dan laju lah. Dari segi design, untuk AS200 ni, rekaan dia lebih kompak dan agresif. Nampak lebih sporty serta mudah dikendalikan dalam bandar. Tambahan lagi pula, ada winglet, boleh potong angin. Manakala, Nova 200, rekaan lebih besar dan gaya sport touring. Posisi tunggangan lebih santai, selesa untuk perjalanan jauh. Dari segi features, untuk ciri-ciri keselamatan, dua-dua ada ABS dan juga traction control. Tapi, kalau untuk meter pula, Nova 200 ni pakai meter LED, siap sekali mewarna. Manakala untuk AS200 pula pakai meter TFT full color, siap sekali dengan navigation. Yang terakhir, untuk keselesaan korang pula, ni dia punya seat pakai fully leather tau. Manakala untuk Aveta Nova 200 ni pula siap sekali dengan ada backrest. So kalau korang duduk secara tegak tu lagi selesa lah, tak sakit pinggang. Korang rasa mana yang berbaloi bagi korang antara QJ Moto AS200 ni ataupun Aveta Nova 200 ni? Kalau korang berminat, jangan lupa tekan link dekat profile.